Hah? Apa hal pula dia orang tu? Dia orang ni main kerja-kerja ke? Aku nak join lah. Ya! Oi Aaron, apa pasal kau kejar bapak aku? Hah? Ya! Aduh! Aduh, patah pinggang aku. Hah? Aduh! Iya. Apa pasal kau kejar pakcik? Habis, apa pasal pakcik kejar Aman? Dia anak pakcik. Suka hati pakcik lah nak marah dia. Habis tu, kalau saya nak kejar pakcik, saya punya suka lah. Aku tangankan budak ni sekarang. Pukul je, Bah. Pukul je. Tadi dia kejar Dul. Kau diamlah, Dul. Nanti kau pula yang kena. Pakcik, janganlah pukul saya. Minta 10 sen. Tak ada. Duit tak ada. Aku kata pergi. Aku suruh budak-budak tu bogelkan kau sekarang. Bun, Alan, semua. Mari sini. Mana mau lari? Mak oi, habis laku. Lari! Apa pula dengan si Adul tu, Alan? Entah. Tengok si Adul tu berani semacam aje. Hehehe. Oi, tunggu. Mana kau nak lari? Ya! Mari sini, mari. Tengok, baru ada sergam macam tu dah lari. Tadi beria sangat. Nasib baik lagi aku. Habis tu, apa jadi dengan Rahman? Dia kena rotan ke? Tak kena. Lepas tu, Haji Sidik terus lupa dengan Rahman. Memang nasib dia baik lagi. Tapi Rahman ni memang jenis yang suka mencuba dan berani. Dalam banyak-banyak anak Haji Sidik, dialah yang paling cepat dan pandai menunggang motosikal dan mandu kereta. Kalau begitu, rasanya Haji Sidik pukul dia pun dia tak kisah. Asal dia dapat cuba apa yang dia nak. Semangat begitulah yang semua orang mesti ada. Bagaimanapun, kita mesti ingat adik-adik. Kita boleh bersikap berani. Asalkan kita tahu bahawa ia tidak akan bahayakan diri kita. Jumpa di minggu depan. Jangan lupa. Bye.